Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat agar-agar sirap selasih kenduri. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, ni kita nak masukkan air dalam 5 cawan air. Dah saya pakai cawan aja. Sebabnya nak buat agar-agar ni dia sangat mudah. Jadi kita guna sukat cawan. Ni kalau nak tahu boleh tengok di belakang paket. Saya pun tengok mengikut belakang paket ni dia kata 5 cawan ataupun 5 gelas air dah. Lepas tu kita masukkan satu paket serbuk agar-agar dalam 10 gram. Satu paket dia ni. Ni kita ada dalam 2 helai daun pandai, kita sipur. Lepas tu kita hidupkan api dan kita akan masak dulu. Agar-agar kita ni bagi dia kata larut dulu dah. Lepas tu ataupun daun pandai kita tu dia keluarkan aroma yang wangi. Sebab agar-agar sirap kita ni dia tidak banyak bahan sangat. Jadi kita kena letaklah daun pandai untuk bagi dia wangi. Lagi sedap dah. Sambil tu kita kena selalu juga kacau. Sebab kita takut agar-agar kita tu dia macam berketul bahagian bawah. Lepas tu ni saya tambah lagi setengah cawan air. Sebabnya bila saya kacau tu saya rasa pekat. Jadi saya tambah setengah cawan air dah. Lepas tu ni kita ada sirap ros. Letaklah banyak mana pun. Tapi jangan terlalu banyak. Nanti rasa tak sedap juga bila banyak dah. Lepas tu kita masuk ke gula. Kalau nak buat agar-agar sirap ni, kita jangan buat terlalu manis. Kalau terlalu manis memang tak sedap makan. Dia kena buat macam kita makan manis-manis buah gitu je. Dah. Lepas tu letak juga sedikit garam untuk kata naik ke rasa lemuk dia tu. Kalau dia manis saja tak ada lemuk dia tak sedap juga. Ni kita kacau, kita biarkan dia mendidih. Bagi dia betul-betul mendidih barulah kata agar-agar kita tu dia macam kata stik tu dia tu berkacau gebu gitu. Ni bagi dia betul-betul meruak mendidih dah. Sambil tu kita kacau lah. Bila dia mendidih gini, boleh dah kita nak tutupkan api dah. Lepas tu kita biarkan kata suhu dia tu turun sikit. Sebelum kita masukkan ke dalam loyang kita. Lepas tu ni kita ada biji selasih. Biji selasih ni kita rendam dengan air je. Sekejap je rendam dengan air. Dalam 1 minit tu dia dah kembang. Ikutlah banyak mana kita nak dah. Kalau kita nak kata selasih kita ni banyak, letak lebih. Macam saya buat dalam 2 sudu pun kata dah banyak dah. Bila dia kembang dia jadi banyak dah. Kita masukkan ke dalam loyang kita. Lepas tu kita tuai agar-agar kita tadi. Agar-agar sirap roh kita ni ke dalam loyang. Lepas tu biarkan dia sejuk lah. Biarkan dia beku. Barulah boleh kita potong dah. Ni saya tambah lagi sikit sebab ada lebih tu. Jadi kita biarkan dia sejuk. Agar-agar sirap ni rasa dia tu nak kata sedap macam kita makan agar-agar santan tu tidak lah. Tapi rasa dia tu nostalgia. Rasa kata orang buat kenduri kahwin dulu-dulu, dessert dia, pencuci mulut dia kata agar-agar gini lah. Tak ada lagi kata macam kuih-muih yang moden dah. Kebanyakan agar-agar gini, tembikai. Kata mesti orang dulu-dulu buat. Cuma saya tambah biji selasih lah untuk bagi rasa lebih sedap lagi bila kita makan dah. Kalau awak tak say biji selasih tu, awak tak payah letak lah. Ni kalau kita makan waktu orang kata letak dalam peti, makan sejuk-sejuk lagi sedap. Lepas tu rasa dia pula dia tidak manis sangat. Rasa manis-manis buah je. Awak boleh tengok struktur dia tu. Kita tengok macam berkaca gitu. Lepas tu kalau nak buat agar-agar sirap ni jangan buat terlalu kerah. Kalau kita makan kerah sangat dia tak sedap. Kita kena kalau kita makan tu macam rasa cair di mulut tapi tidak lembek. Dah. Sekarang ni kita dah jarang lah. Kalau kita pergi tempat kenduri kahwin ke, kita jarang dah tengok agar-agar sirap ros ni. Sebabnya sekarang ni semua kuih tu dah moden. Jadi kata jarang sangat nak jumpa. Rasa teliu, rasa teringin nak makan, nak rasa agar-agar sirap kenduri kahwin dulu. Jadi kita buat sendiri deh. Memang rasa dia tu sangat nostalgia. Ingat ke kita waktu kenduri dulu-dulu. Agar-agar sirap ni, kata budak sekarang ni kata kurang suka dah lah. Tapi kalau muk-muk kita tu pasti dia akan suka agar-agar sirap terus gini dah. Bau sirap dia wangi daun pandai, letak pula selasih tu memang terbaik lah. Okey lah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.